Korang nak mic wireless murah tapi nak performance padu. Tak tahu brand apa? Korang tengok ni. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okay, hari ni aku nak buat satu produk review, iaitu mic wireless. Barang murah, harga murah, tapi performance dia baik guys. Okay, apa nama brand ni? Let's go. Inilah dia wireless microphone brand dari TNW W17. Ok guys, kita buka dulu plastik-plastik dia. Jadi dalam kotak ni dia mempunyai dua mikrofon, satu receiver dan juga satu kabel charger. Okay guys, satu receiver ni kita boleh connect by iPhone, iOS dan juga Type-C. So boleh connect direct through phone, plug and play. Okay guys, inilah produk dia guys. Ini adalah wireless microphone iaitu brand TNW. Harga marhain tapi performance super baik. Okay guys, so sekarang ni aku tak pakai mikrofon. So korang boleh tengok perbezaan dia kejap lagi. Sekarang aku tak pakai mikrofon dan yang ni aku set up. So dia bagi satu adapter. Adapter ni kalau korang tengok dekat sini kan, satu ni boleh pakai untuk iPhone, satu ni boleh pakai untuk Android Type-C. So yang ni kita akan set up untuk sekarang. Okay guys, so sekarang ni adapter iaitu wireless ni. Adapter tu aku dah pasang dekat aku punya phone, and then ini mic dia aku pun dah on. So kita tengok perubahan suara aku sebelum ni dan sekarang. Okay, so clip ni kita boleh pasang dekat kita punya baju. Alright, so dekat sini aku dah pasang. Okay, so korang boleh tengok perbezaan suara aku sekarang dah pakai mic before yang sebelum ni. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okay, hari ni aku nak buat satu 1, 2, 3. Hello, test 1, 2, 3. Macam mana guys? Padu tak padu guys? Ni yang aku katakan harga marhain tapi performance dia padu babe. Memang padu. So ni adalah wireless microphone dari TNW yang budget bawah RM50. So aku sangat-sangat recommended. Okay, so siapa-siapa yang rasa nak buat, baru nak starting buat vlog ke, korang nak buat recording ke, korang nak buat content ke, macam aku, so kita boleh pakai guys untuk wireless microphone. So yang ni aku akan letak link ni, aku akan letak pada ruangan description dekat bawah nanti. Okay, ini saja aku punya short review iaitu wireless microphone dari TNW yang berharga bawah RM50. So dekat sini dia ada dua set. Satu set yang ada single microphone, yang ni lagi satu set aku ambil dua microphone. So still bawah RM50 guys. So jangan risau, dalam ni dia ada user manual macam mana korang nak connect dengan phone, macam mana korang nak pakai mic ni, macam mana nak setting, dia akan tunjuk dekat dalam ni. So tak ada masalah. Tapi yang pasti guys, yang ni just plug and play saja. Korang cucuk adapter dekat korang punya phone atau korang punya kamera dan terus on microphone ni, korang boleh terus pakai guys. Simple as that, you know. Okay, so lagi satu dia ada bagi satu kabel untuk charger, untuk charge kita punya mikrofon lah. Okay, so setakat sini saja aku punya simple review. Terima kasih banyak guys siapa yang dah support. Okay, kita stop dulu setakat ini. Okay, kalau korang suka guys, kalau korang suka video-video aku, konten-konten aku, jangan lupa support aku guys. Subscribe aku punya channel iaitu Leokil. Korang boleh like, boleh komen pendapat korang tentang aku punya video dan juga tekan bell notification guys, so supaya tak terlepas konten-konten aku yang akan datang. Okay, kita akan jumpa lagi untuk next satu video. Kemungkinan aku akan buat video game ke ataupun vlog ke, kita tak tahu. Okay, so stay tune. Okay guys, okay, Assalamualaikum, ciao.